Alright, selamat kembali ke Borak Sini. Tadi dah bersembang-sembang dengan artis-artis lagu era Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dah cakap pula pasal perbelanjaan di bulan Syawal. Sekarang ni kita nak tahu pasal Yayasan J-Corp pula ya ni. Ya, dia daripada J-Corp juga, tapi dia punya badan ni dia macam fokus kepada seni dan alam sebagai amanah. Seni sebagai legacy, alam sebagai amanah. Jadi kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan J-Corp yang berbahagia Datuk Mizan Yahya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kerana sekarang menjawati posisi ni dekat J-Corp. Ya, welcome to J-Corp. Okey, kita tahu J-Corp sendiri sebagai satu badan untuk membangunkan negeri Johor kan. Betul. Tapi Yayasan J-Corp pula, mungkin boleh terangkan sedikit tentang Yayasan J-Corp ni. Yayasan J-Corp ditubuhkan pada 1997, lebih kurang 29-30 tahun dulu. Dan pada awalnya lebih berpandukan atau lebih fokus pada kebajikan. Tapi sekarang kita melalui transformasi yang agak besar ke arah lebih pada impak dan ke arah pemacu sebagai pemacu impact social strategik. Di mana fokus dia bukan sahaja pada program atau aktiviti, tapi lebih pada macam mana kita boleh memberi impak kepada kehidupan dan impact yang boleh diukur sekali. Bukan saja impact saja, setakat itu dia impact yang boleh diukur. Okey, kalau kita lihat visual tu ada akademi dalam industri, arts and culture dan sebagainya, dan ada juga pentas seni Johor Tour yang dilihat sebagai inisiatif yang terbesar untuk tahun ni. Sebenarnya apa impak sebenar yang Yayasan J-Corp ni sasarkan untuk tahun 2026? Untuk pentas seni Johor atau PSJ, mula-mula kita dah laksanakan di Johor Bahru. Alhamdulillah berjaya. Dia dilancarkan pada tahun 2024 sebagai platform untuk mempertemukan penggiat seni, industri kreatif dan masyarakat. Dan sekarang pada tahun 2025 berjaya impact seramai 400 penggiat seni dan menjanakan impact ekonomi lebih kurang 1 juta. Alhamdulillah. Dan perancangannya untuk 2026 untuk kembangkan ke daerah supaya kita lebih dekat dengan masyarakat daerah, mempelbagaikan dari segi persembahan, gastronomi tempatan, produk artisan dan juga budaya daerah itu sendiri, insyaAllah. Itu yang kita perlukan lebih, saya rasakan. Dekat Malaysia ni, kita ni kaya dengan seni-seni dan sebagainya. Jadi kita tengahkan ni bagi satu dunia melihat benda tu kan. Dan di Yayasan J-Corp pun kami difahamkan yang kami nak peliharakan orang kata budaya kan. Melalui projek Legasi Johor. Mungkin boleh terangkan sedikit tentang ni Datuk Mizan. Okay. Projek di mana pentas seni Johor memberi peluang untuk seni berkembang. Projek Legasi Johor pula lebih pada memertabatkan atau memertabatkan supaya legasi Johor ni tak hilang ketinggalan zaman. Adat budaya tu. Ya, betul. Ya. Seperti apa? Okey, antaranya tenun warisan kain benang Johor, di mana sekarang dihidupkan balik, diadakan balik. Dan Alhamdulillah dari segi sambutan pun agak baik daripada bangsa Johor. Melalui projek perintis tenunan Johor, ada 10 anak muda Johor sekarang yang dilatih untuk menjadi penenun profesional. Dan ianya juga disambil mengekalkan warisan Johor juga memberi peluang kerjaya juga. Wow, hebat. Saya daripada Johor kan, so macam rasa macam wow. Johor Pride. Ya, rasa macam bangga pula benda ni dilancarkan. Okey, tapi kita faham dia ada seni dia daripada gastronomi yang akan dilakukan, tapi ada juga daripada aspek alam sekitar pula yang akan dilakukan oleh Yayasan J-Corp. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan dengan lebih lanjut pasal alam sekitar pula. Sebenarnya memang alam sekitar adalah satu daripada teras utama Yayasan J-Corp. Antaranya atau pendekatan secara amnya, kita mengambil pendekatan yang holistik, di mana impact dia adalah impact yang lebih memberi manfaat kepada komuniti dan alam, dan impact yang berjangka masa panjang. Bukan setempat saja atau bukan untuk masa itu saja. Di antaranya bekerjasama dengan komuniti pulau adalah pemulihan batu karang, terumbu batu karang dan juga rumput laut. Dan di mana ia membantu sedikit sebanyak keseimbangan marin
dan juga tentang karbon biru. Penerbangan karbon biru. Okey. InsyaAllah. Tadi ada tengah lihat visual dekat dekat pulau mana ni? Pulau mana ni? Yang ni mungkin Mersing. Okey. Oh, ya Mersing. Allah, cantik Mersing. Dan kita pun tahu ada Pulau Aur. Pulau Aur. Minta maaf, yang ni Aur. Pulau Okey. Pulau Aur. Okey. Tak pernah pergi ni. Sebab itulah di Johor dia kaya dengan macam-macam sebenarnya kan. Jadi ini tahun untuk kita highlight the beauty of Johor sebenarnya kan. Saya kira tahun ni adalah tahun visit Johor. Betul. Visit Johor 2026 Visit ya? Johor dan juga visit Malaysia. Dan visit Malaysia juga. Betul. Wow. Okey. Jadi seandainya ada yang tengah nonton ni, ada yang teringin nak join sekali dengan Yayasan Jacob, macam mana nak join sekali tu? Saya rasa benda tu memang dilakukan. Tahun ni sebenarnya kita akan membangunkan satu digital app untuk volunteers. Dan dalam masa yang sama juga melalui email atau apa-apa boleh kontak saja. Memang kita alu-alukan volunteer daripada dalam Johor dan di luar Johor juga. Masya-Allah. Okey, sebenarnya apa mesej yang Datuk ingin sampaikan kepada pihak luar melalui yang ingin bersama Yayasan Jacob? Mungkin ada sedikit mesej kepada mereka? Pertama sekali memang Yayasan Jacob mengalu-alukan apa jenis kerjasama. Okey. Sama ada daripada badan kerajaan, institusi pendidikan atau masyarakat, komuniti dan juga borak seni. Baru-baru ni kan kita ada program di Chowkit. So, alhamdulillah memang kami alu-alukan dan mesejnya adalah saya rasa kami bersama akan menghasilkan impak yang lebih besar daripada bergerak masing-masing bergerak dengan cara masing-masing. Datuk Mizan sendiri daripada mana dekat Johor tu? Johor Bahru sendiri. Oh, JB. Ya. Okey, saya sebagai orang yang non-Johorian ni, ni ada Hani daripada Muar. Orang daripada JB, Datuk. So, apa benda yang paling best pasal Johor yang saya kena visit Johor tahun ni, Datuk? Semuanya best, tapi antaranya adalah satu development baru, Kota Jail. Saya dah pergi Kota Jail. Dah pergi Kota Jail. Saya pergi tahun lepas dengan Jacob sendiri sebenarnya. Oh ya, alhamdulillah. Sebab you all bangunkan semula kan, jadikan tempat pelancongan pula kan. Pelancongan. Penjara yang lama, penjara air molek. Air molek. molek. Dan dibangunkan sebagai tempat pelancongan pula sekarang ni kan. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Mizan. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, sebenarnya sebagai soalan penuntutlah nak tanya Datuk, apa sebenarnya perancangan dan hala tuju Yayasan Jacob pada masa depan nanti? Pada masa depan, balik kepada isu impact yang kita boleh ukur adalah kepada pelaksanaan SROI atau Social Return on Investment seperti pelaburan di mana social impact ni pun akan diukur untuk keberkesanannya program sesuatu. Digital apps yang kita akan bangunkan untuk kalender bersama dan juga volunteer apps untuk tahun ni. Dan juga kemaskinian dari pelestarian pengurusan kewangan juga. Okey. 3 benda untuk 5 tahun akan datang. Tanya Jacob, macam-macam yang akan dilakukan tahun ni, macam-macam inisiatif yang hebat yang hopefully dapat memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih Datuk Mizan Yahya, pegawai eksekutif pada Jacob, dan sekarang ni Keno, kita nak berehat seketika. Terus menonton Borak Sini. Saya nak pergi Johor sekarang juga. Laksa Johor. Penjahit. Untuk buka.